Ada zebra. Aku tak nak cakap kuat-kuat, nanti dia lari. Wah, cantik. Dekat je. Lebih kurang 30 meter dengan aku. Okay, kita tinggalkan zebra tu. Kita teruskan. Sebab aku nak cari tempat tidur malam ni. Aku tak tahu kat mana ni. Aku nampak rusa jauh kat belakang aku. Rusa apa entah nama aku tak tahu. Sebelah kanan aku ada zebra lagi. Ui, ada jerapah sekali. Ui, banyak guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor jerapah. Ni jalan raya. Sini ada jerapah ramai dengan zebra. Kita dekat dia lari. Zebra-zebra ni, ramainya, ramai gila. Ni ada Tulia, ada Nyati Safari Camp, We4 Kenya Camp. Masalahnya ada babun aku nampak tu. Besar. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku try laju sikit supaya babun ni takut dengan orang ke tak takut dah. Aku takut macam monyet. Sebab tadi motor tu tadi lalu laju lari je. Tengok. Yo. Okey. Kat sini. Alhamdulillah sampai. Dia punya Nyamo? This is the reception? Oh, okay. Let's explore Africa. Good morning guys. Ni aku nak tinggalkan tempat ni lah pagi ni. Mahal tempat ni, aku tak sanggup nak duduk lama. Yelah, kalau aku stay sampai tengah hari pun sama juga bayar time check out kan. Tapi aku nak gerak pagi sebab aku tak nak panas hari ni. Semalam panas gila kan. Lepas tu hari ni aku kena patah balik menuju ke town, menuju keluar. Sebab yelah jalan ni aku dah tak ada nak ke mana-mana. Jalan ni dia akan masuk dekat dalam national park. So aku kena keluar balik lah. Dan aku kena panjat bukit yang semalam aku downhill lama tu. Aduh, matahari cantik hari ni belakang ni. Tapi panas lah maksudnya. Tapi sayangnya Kilimanjaro kat belah sana tak nampak. So tak best lah. Bukan tak best lah. Aku antara tujuan aku datang kat sini, area ni ialah sebab aku nak tengok Kilimanjaro daripada sini. Sebab cantik sebenarnya. Tapi tak nampak sebab malam tadi macam hujan lah. Aku tak tahu nak kata hujan ke apa, embun ke. Tapi memang menitik-nitik. Ini tempat yang aku tidur. Macam inilah. Bilik aku kat sana. Tapi sama je macam ni. Dia punya bentuk dia. Bawah ni dia bukan paya. Sebab dan dia letak apa. Biasa orang dia bila kita nak tinggikan jalan pun tinggikan. Dia punya ni pun ditinggikan sebab dia kat bawah ni macam paya. Tapi ni bukan. Dia memang tanah biasa. Cuma dia nak bagi tinggi supaya agaknya dia tak mungkin lah hujan sampai berair kan. Sebab kat sini hujan pun tak adalah lebat sangat. So aku nak pergi breakfast. Hari ni kita ada breakfast sekali dan kita akan jalan terus. Sejuk guys. Pagi ni sejuk. Agaknya sebab hujan kot. Nampak tak ada terang je, tak ada dah hujan pun. Okay, leaving
Nyali Safari Camp nama tempat ni. Ni dia punya camp dia. Dia panggil camp lah. Dia panggil ni tent. Dia panggil tent. Yang ini dia panggil cottage. So ini tent lah. Walaupun bukan tent, biarlah. Dia nak panggil tent lah. Tapi mahal. Tent dia, rate dia kata semalam $80, tapi dia bagi aku 60. Mahal lah untuk aku seorang. Cuma yang macam aku cakap, dia tanam terung aku rasa ni. Kalau aku rasa aku kenal dia punya tanaman dia. So untuk aku seorang mahal lah. Kalau $60 kan. Kalau 2 orang macam tak adalah mahal sangat. Aduh, ada bumper. Jalan macam ini pun nak kena bumper ke apa? Jalan ni orang mana nak laju. Kawasan ni dia berpagar. Malam tadi aku tidur, banyak bunyi anjing. Anjing bunyi menyalak-nyalak. Dia bukan yelah, ada banyak anjing tu. Dia macam halau benda lah. Aku agak malam tadi ada gajah. Gajah lah biasanya yang agak mengancam. Kalau yang lain dia tak mengancam sangat. Sebab macam contohnya macam zebra, macam rusa-rusa tu, dia tak mengancam tempat-tempat ni. So mungkin ada gajah dekat kawasan ni dan anjing tu halau. Sebab tu sebenarnya tempat ni selamat sebenarnya. Bila ada anjing, gajah ni pun tak suka, binatang-binatang ni pun tak suka. Dia akan pergi tempat lain. Tapi kadang-kadang dia datang lah juga. Dan binatang ni pun, bila dia nampak orang tu, ada orang masai lari. Binatang ni pun kalau ada orang, ada manusia, dia tak nak jumpa manusia. Macam semalam kita kayuh, kita jalan, dia akan lari. Wow, lapang tempat ni. Padang bola ke apa? Sana ada kampung. Kat sini ada camp yang lain. Ada, aku nampak signboard dia ada 2-3 camp kat sini. Ui, lapang tempat ni. Sopa? Sopa. Epa. Thank you. Bye. So, this is another morning in Africa. And aku kena jalan, keluar balik jalan tanah ni. Seksa bye, nak lalu jalan ni. Aku nak keluar jauh ni. Aku tak tahu berapa kilometer, tapi jauh lah semalam aku lalu. Ya Allah, penatnya. Ini ada church. Sana Kilimanjaro. Tak nampak sangat ada kabus. Nampak separuh belah kiri, separuh belah kanan, tengah-tengah dia tak nampak. Pokok ni lawa lah. Aku nak ambil gambar pokok ni. Pagi ni macam mendung. Tak panas tadi lah. Nampak matahari keluar sekejap tapi mendung balik. Jadi aku pun rasa sejuk. Muka aku pun tak payah tutup. Tak payah panas, tak panas sangat. Tangan aku tengok dah teruk dah. Dah terkopik-kopik lah. Malam tadi dah mula gatal. Aku dah mula menggaru-garu. Aduh, buruknya tangan. Mendung. Aku harap tak hujan lah. Tapi hari ni aku bajet pun jalan tak jauh sangat. Maybe 30 km agaknya. Aku tak nak jalan jauh sebab aku nak try stay dekat area tak jauh dari sini. Sebab aku still tak nampak Kilimanjaro. Itu masalah dia. Aku punya depan ni yang gelap depan kita betul-betul ni. Situ sebenarnya Gunung Kilimanjaro. And aku nak nampak Kilimanjaro dengan cantik daripada sini. Itu je. Jadi aku rasa aku boleh stay tak jauh daripada sini. Dekat town yang beberapa hari lepas pun kita dah nampak sebenarnya Kilimanjaro. Tapi tak dapat video yang cantik. So aku akan stay lagi. Aku akan kayuh mungkin 20, 30, 40 km sampai satu kawasan yang kita masih nampak Kilimanjaro ni. Macam tu. So aku tak akan pergi jauh. Aku masih tak puas hati nak tengok Kilimanjaro. Kat sana ada macam burung burung api ke burung merak dia panggil ni. Dia ni macam biasa dekat Malaysia pun ada orang bela jenis-jenis burung ni. Ayam ke burung nak panggil. Yang lawa tu, kepala dia warna biru tu, badan dia warna kelabu campur-campur biru. Aku rasa kat depan ni ada babun ni. Kereta ni berhenti, dia bagi
babun makan ke dia bagi burung makan van depan ni. Risau pula aku kalau babun. Aku takut babun ni. Aku anjing. Aku tak takut kalau anjing. Actually aku takut monyet. Monyet aku lagi takut berbanding anjing. Sebab monyet ni kalau diserang, dia keroyok kita ramai-ramai, mampus kita. Sebab aku pun pernah ada pengalaman. Bukan aku, tapi anak saudara aku masa dulu lah, dah lama dah, dia kena serang dengan monyet. Kalau anjing aku tak risau, kecuali anjing yang memang garang, yang train lah, yang di apa panggil, dilatih tu. Oh, kita boleh lalu sini ke? Semalam aku tak lalu sini, aku lalu sana. Ini ikut shortcut. Try lah van ni lalu, aku lalu lah. Jalan je lah, ikut jalan dia. Sebab aku tak rasa lah dia terus masuk dekat dalam apa nama, Taman Negara. Dia akan keluar juga kat sana rasanya. Maybe ni shortcut untuk keluar. Sebab semalam, sana hujan lah. Nampak hujan. Sebab semalam aku jumpa seorang motor tu. Dia tanya aku nak pergi mana. Aku cakap lah nak pergi Nyati ni, safari. Dia kata ada shortcut. Tapi sebab shortcut dia tunjuk tu jalan macam ni lah, jalan tanah, aku tak nak lalu. Aku cakap ni, tanah ni lembik, nanti tayar aku terbenam-terbenam. Sebenarnya aku tak nak dengar cakap dia. Dia nak minta duit dia tu. Dia nak tunjukkan jalan, nanti dia nak minta duit. Itu aku malas tu. Jadi aku lalulah jalan yang tu, yang semalam tu. Tapi ni van ni lalu sini. Aduh, suspend pula aku. Betul ke ni? Ikut je lah. Van tu kalau laju pun aku still boleh nampak jalan. Sebab ni banyaknya jalan tayar motor pun ada ni. So means dia tak masuk Taman Negara lah. Kalau dia masuk Taman Negara, mampus aku. Sebab orang ni pun, yang dalam van ni pun, kalau dia nak masuk National Park Safari tu, dia kena masuk lalu dia punya gate. So means kita akan keluar jalan yang before gate tu lah. Aku tak boleh masuk dalam gate tu, kan aku kena tangkap bang. Wow, korang tengok pagi ni cantik Wow. Aku punya masalah sekarang, aku punya SD card untuk aku punya kamera ni semua dah nak penuh. Ya Allah, ini pun nak penuh lagi. Banyak gila video aku ambil dekat sini. Sebelum korang teruskan tengok video ini, jangan lupa dapatkan buku Misi K2. Kisah perjalanan aku dari zero, berbasikal dari Tanjung Piai hingga berjaya mendaki Gunung K2. Gunung kedua tertinggi di dunia, 8,611 meter di Pakistan. Tekan link di description video ini. Aduh, van tu dah jauh, tinggalkan aku. Tinggal aku seorang kat sini, lapang-lapang selapang-lapang tempat ni aku seorang je. Aku harap jalan ni betul, bawa aku ke jalan yang benar. Tapi tak ada pula binatang. Sepatutnya tempat macam ni ada rusa, ada kuda belang macam semalam lah. Tak tahulah pagi-pagi ni diorang pergi mana. Aku ada nampak binatang jauh kat sana. Oh yo. Alamak, aku termasuk jalan. Aduh. Jalan dia ni jalan tanah. Aduh, aku termasuk tengah dia tadi. Jalan betul kat sana, dia macam jalan batu. Memang dia buat jalan lah, jalan batu. Aku rasa ni jalan orang kampung kot. Lepas tu jalan orang kampung, ada pula kereta lalu. Dia jadi makin besar macam ni lah. Aku harap betul-betul lah dia keluar jalan main road kan. Aku nampak binatang tadi kat sana, tapi jauh. Susahnya jalan ni. Aduh, sakit punggung bye. Aku punya saddle ni solo, aku pakai solo banyak orang pakai Brooks. Aku pun sama naik sebenarnya. Aku masa nak beli tu ada solo, Brooks tak ada stok. Ni dah lama lah cerita, tahun bila aku nak beli tempat duduk seat basikal aku ni. So solo ni dia sama juga daripada, tak salah aku daripada Itali. Design dia semua sebiji dengan Brooks.
memang dia kompetitor ataupun same company. Cuma seat basikal, apa panggil, seat basikal touring macam ni, dia ada yang ada spring tau. Baru aku tahu kegunaan spring tu. Yang aku pakai ni tak ada spring. Tapi yang aku pelik, yang ada spring dia lagi murah. Yang ni lagi mahal. Alamak. Okey, betul-betul. Okay, kan aku ke kanan, aku nampak van tu kat sana. Yang ada spring ni lagi mahal ni. Lagi murah. Ni lagi mahal. Tapi aku rasa bagus ada spring. Jadi punggung aku tak sakit. Aduh, sakit punggung aku ni sebab dia terhentak-hentak. Ada spring, kita ada suspension lah kan. Ada. Sebab basikal ni macam ni. Ini bukannya mountain bike. Mountain bike dia ada fork, dia ada absorber lah kat depan. Ini dia tak ada, dia rigid. Jadi bergegar-gegar lah. Jadi mungkin bagus kalau ada dekat tempat duduk. Aku nampak apa tu? Ni bukan kebun aku rasa. Ni rumput je. Ada orang kampung ni jalan dekat depan aku. Tak tahu ni orang apa, orang kerja dekat apa camp tadi tu ke? Oh, ostrich. Oh, patutlah aku nampak macam benda berdiri. Besarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Besarnya ostrich ni. Ke kat Malaysia sama je besar dah. Tapi kat sini aku jauh lagi pun dah nampak tinggi gila dah. Alright. Korang tengok guys. First time aku jumpa ostrich kat tepi jalan. Aku pernah ke Cartens Pyramid dekat Papua, Pulau Papua. Kalau kau nak tahu, kat Papua pun ada ostrich. Dan ostrich kalau kat sana, orang takut. Sebab dia kejar orang. Dia memangsa, aku tak tahulah takkan dia makan orang. Tapi antara binatang yang orang takut dekat sana, masa aku naik gunung Cartens Pyramid, dekat kawasan sana lah, kat gunung tu mungkin tak ada, ialah ostrich. Sekarang ni kat sini dia tak kejar aku lah kot. Buat apa nak kejar aku kan. Dia ni makan rumput. Aku suspend pula. Oh, belakang sana ada zebra. Wow. Okay, aku nak berhenti ambil gambar dulu. Wow. Dia tengok je aku Kita berhenti ambil gambar. Sayangnya aku punya kamera ni dah nak full memory. So kita ambil gambar dulu. 1, 2. Alah, dia tak nampak dia tunduk. Ni cantik. Kalau dia tunduk tak cantik. Kalau dia tengah berdiri cantik. Sana ada lagi seekor. Sini 4 ekor. Okay, try. Aku try video lah kalau boleh. Sebab untuk YouTube ni best guna ni boleh zoom. Wow, beautiful ostrich. And zebra behind it. Kat belakang sana ada zebra. And kat sini ada ostrich. Dia tengah makan guys. Wow, beautiful. Amazing. Hey, itu ni yang seronoknya kayu kat sini ni. Dapat tengok bahagian binatang. Oh, yes. Tu ada motor kat sana. Okay. Wow. Beautiful. And zebra. And ostrich. Wow. Amazing. Cantik-cantik. Wow. Best. Kau tengok guys, ada ostrich dekat belakang ni. Wow, cantik. And now mendung. Mendung lagi. Belah sana aku nampak hujan. Aku nampak ada air turun. Nampaklah bila hujan kita kenal lah kan. And kat sini Gunung Kilimanjaro. Belah sana hujan. Aku harap jalan aku hari ni tak hujan lah. So let's go. Kita teruskan perjalanan untuk keluar ke jalan besar. Kau tengok aku punya tayar ni melekat-lekat. Aduh, habis kotor semua aku punya barang-barang. Tayar melekat. Jalan macam ni memang makan. Ada rusa. Aku tak nampak lah apa. Punggung dia putih. Macam-macam weh. Rusa ni dia ada punggung dia putih. Ada yang bawah punggung dia yang putih. Macam-macam nama. Dia ada apa panggil,
Royal Impala. Kalau dia ada buku itu hari masa dia ada jual lah satu buku tu, yang apa, semua jenis rusa. Banyak gila, berpuluh ke beratus jenis rusa. And now kat sebelah kanan aku ni ada gnu ataupun wildebeest. Gnu and wildebeest sama ke beza guys? Korang boleh yang tahu? Ni seko je. Jadi kita tengok je aku. Biasa gnu ni dia berkumpulan, tapi ni dia seko je. Nampak tanduk dia? Nampak dia jalan. Okey, aku nak ambil gambar kejap. Oh, kau nampak tak? Nampak lah kan? Taklah jauh sangat ni, lebih kurang 50 meter di jalan. Oh. So best sebab kita biasa pergi zoo tengok binatang. Sekarang ni aku kayuh dan nampak binatang. Wow, best lah. Walaupun ada suspense sikit dalam hati. Ada rasa apa panggil, suspense lah, suspense. Oh, jalan ni dah keras sikit. Tapi jahanam kat depan tu ada bukit pula. Haram betul. Ya Allah. Aduh. Cari bahala betul lah lalu jalan macam ni. Ada bukit baik. Tapi dia pendek je tu. Bukit tu dia pendek tapi steep. Semalam tak ada pula bukit. Semalam lalu jalan batu-batu. Ni jalan tanah merah, keras. Keras pula apa, berpasir-pasir. Tapi agaknya sebab malam tadi hujan, okey sikit kot. Dia padat sikit. Kiri kanan ni bushes. Bush. So, belukah. Okey, pelan-pelan aku kena naik bukit tu. Aduh, semput gila bukit tu. Dia pendek tajam, lepas tu berbatu-batu. Aduh, aku dah guna gear rendah sikit supaya tayar aku tak berpusing. Best lah bau pagi-pagi ni. Agaknya lepas hujan. Lepas tu ada bau-bau daun, bau-bau rumput ni. Macam ada bau herba pun dia juga. Bau mint sikit. Pengsan. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini semua kepayahan, kesusahan yang sengaja dicari. Siapa suruh? Ambil kau. Nak sangat challenge. Nak sangat apa panggil? Menjelajah, nak explore konon. Kan aku beritahu sebelum ni. Kenapa manusia mengembara, kenapa aku mengembara, kenapa manusia mendaki gunung, kenapa manusia bermain golf. Sebab kita punya nature kita sebagai manusia, perasaan ingin mendapat cabaran, mencari cabaran dan juga explore untuk menjelajah. Itu adalah nature manusia. Nah, ambil kau. Jelajah kau betul-betul. Aduh, jalan dia pun dan muka aku. Ya. Jangan bocor tayar sudah. Aku malas nak ganti-ganti tiup ni. Alhamdulillah beberapa lama aku kayuh ni. Berapa hari aku dah lupa dah. Tak pernah bocor lagi. Alhamdulillah lah. Bagus agaknya tayar ni, aku pun tak tahu. Sebab tayar ni datang dengan basikal sekali. Kemudian tayar ni pula dia tubeless. Agaknya sebab dia tubeless jadi dia tak mudah bocor. Aku pun tak sure. Tapi alhamdulillah lah. Haza min fadli Rabbina. Ini adalah kelebihan daripada Tuhan yang berikan. Alhamdulillah.
Dekat sebelah sana ada zebra. Dan aku ada nampak seekor macam rusa. Dua, lebih banyak. Macam rusa tu banyak. Tapi dekat belakang-belakang pokok. Jadi tak payah berhenti lah. Malas aku. Sebab dah selalu sangat nampak tu. Rusa satu dua. Yang nampak dua. Zebra. Zebra aku tak kira. Lepas tu ada lagi seekor zub macam rusa. Aku sebut rusa je sebab aku tak tahu betul-betul jenis dia. Tapi aku rasa impala aku kenal. Impala aku kenal. Waterback aku kenal. Waterback aku baru tengok sekali. Tapi sebab waterback tu dia memang nampak lain lah. Waterback ni dah besar macam lembu sebenarnya. Lebih besar daripada lembu. Impala aku rasa aku kenal sebab tanduk dia. Cumanya dia ada beberapa jenis pula impala ni. Jadi aku pun, tapi aku tahu itu impala lah. Yang lain-lain tu aku tak tahu. Oh, aku nampak lagi rusa. Ada satu lagi spesies yang aku lupa nama dia, iaitu gazelle. Aku jarang sebut. Aku asyik sebut impala je. Impala, antelope and gazelle. Aku dah mula confuse pula. Yang mana satu impala, yang mana satu gazelle. Aduh. Agaknya impala yang tanduk dia panjang, tinggi. Gazelle tu tanduk juga tapi tegak tapi pendek sikit. Aduh. Bila nak habis jalan ni? Nasib baiklah tak panas. Dan jangan hujan pula. Hujan lagi masalah aku. Tu apa tu aku rasa genu. Aku takut buffalo. Jangan buffalo je. Buffalo aku takut. Kat sini kita takut kerbau. Oi, genu. Besar, dekat je tepi jalan ni. Kau nampak? Belum nampak Sekejap kita lalu. Tapi aku rasa sebab dia dekat sangat dengan tepi jalan, aku rasa bila kita lalu dia akan lari ni. Genu. Aku selalu panggil wildebeest. Cuma beberapa hari lepas aku ada jumpa dua orang Mak Saleh. Aku sebut wildebeest dia tak faham. Dia sebut genu. Okey. Memang pun kalau kita tengok dekat nampak? Dua ekor. Besar daripada lembu ni. Warna hitam. Tu dia. Lari dia. Jambo. Tu. Lari. Dia lari. Binatang ni, genu ni ataupun wildebeest ni, dia adalah salah satu daripada Big Ugly. Tu. Big Ugly korang tahu apa? Big Ugly ni 5 binatang yang paling buruk. Rasanya aku dah cerita dalam video sebelum ni. Kita ada 5 Big Five. Big Five ialah 5 binatang yang sebenarnya ialah 5 binatang yang paling sukar dibunuh. Cerita asal dia. Tapi sekarang ni orang faham Big Five ni 5 binatang yang besar dekat dalam safari. Dan kebanyakan orang akan carilah Big Five ni. Semua orang yang pergi safari akan cari Big Five. Dan Big Five tu famous lah. Ada t-shirt tulis Big Five. Ada fridge magnet tulis Big Five. Semua cerita pasal Big Five. Tapi kebanyakan orang faham dia adalah 5 binatang terbesar. Tapi sebenarnya bukan. Ataupun 5 binatang yang sukar dicari. Tapi baru ni aku jumpa dengan seorang safari guide tu. Dia kata Big Five ialah asalnya dulu ialah 5 binatang yang orang dulu sukar nak bunuh. Sukar nak bunuh lah. Iaitu gajah, rhino, lion, singa, bukan cheetah, leopard. Leopard dengan cheetah lebih kurang. Tapi yang termasuk dalam Big Five ialah leopard. Dan satu lagi gajah, rhino, singa, leopard. Satu lagi buffalo. Okey, buffalo. 5. Buffalo dia memang susah nak bunuh, badan dia besar gila. Tapi dia ada juga
Dia ada juga 5 ugliest. 5 ugly salah satunya ialah gnu tadi. Gnu, wasrock apa yang macam babi hutan tu. Lepas tu ada satu jenis burung, dia macam burung apa tu, burung hering tu yang aku nampak juga hari tu. Lagi dua aku tak sure. Aduh. Sakit punggung. Zirapah guys. Zirapah. Zirapah ni betul-betul kat atas tengah jalan raya. Belah kiri ada 2 lagi, belah kanan ada lagi seekor. Sebelah situ ada lagi seekor. Diri tengah jalan ni. Alamak, ada kereta datang. Ada kereta datang. Wah, zirapah ni lintas jalan. Oh, kereta tu datang dia belah. Nampak belah kiri pun ada lagi 2. Belah kanan ada lagi 2. Wow, amazing. Nampak kereta tu datang, alah zirapah tu gerak. Wow, best. Kita try pergi dekat kita tu. Aku baru je sampai dekat jalan raya ni, daripada jalan dalam tadi. Tengok ada zirapah belah kanan jalan. Try diri kat sini, dia lari tak? Janganlah lari. Belah sana depan pula aku nampak ostrich. Jangan lari, jangan lari. Alah lari. Alah dia lari. Aku baru nak ambil gambar dekat-dekat. 1, 2. Ini lagi 2. Lagi 2, cantik ni, cantik. Kita diri kat sini je lah. Belah sana tu dah lari. Ni dekat, kau nampak kan? Dekat gila kan? Alah, dia jalan pula. Tapi zirapah ni tak berapa besar sangat. Tak salah aku, macam mana nak tahu umur zirapah ni Dia ni macam kecil lagi lah. Dia tak tinggi lagi. Dia ada zirapah yang besar, dia dah bergerak dah. Sana ostrich lintas jalan raya. Ada kereta pula, lari dia. Excited gila kau ni. Aku tak jalan nanti gerang. Aku baru je masuk jalan raya ni. Kat tepi jalan raya pula dia duduk. Ni ada kereta-kereta baru keluar daripada safari. Aku rasa dia nak keluar, nak balik Nairobi lah kot. And okey lah, kita jalan lah. Aku dah banyak kali pun tengok zirapah ni. Nak kata jemu tak juga, tapi dah macam dah biasa dah pula tengok. Tapi amazing, aku still rasa excited tengok dia sebab dia macam binatang yang, aku undur sikit. Tu nampak. Dia binatang yang sebab dia besar tinggi kan. Nampak tu bestnya. Kita biasa tengok binatang paling besar pun rasanya lembu lembu, kerbau kan. Ini ataupun gajah. Ini tinggi. Dia tengok je. Wow, jackpot. Tengok kat sana dia tak jalan lagi seekor. Sini tadi ada 2. Alhamdulillah. Aku takut hujan sebenarnya ni. Dah start renyai-renyai lah pula. Aduh. Aku harap tak hujan lebat. Renyai-renyai tak apa. Jangan lebat sangat dia. Nampak belah sana gelap lah. Gelap. Sini atas aku ni tak gelap sangat. Jadi aku rasa dia tak lebat dah. Dan aku nak jalan dia sebab belah sana lebat. Dekat Kilimanjaro sana nampak lebat. Nampak air dah turun. Aku tak nak berhenti. Lagipun tak ada tempat berhenti ni. Tepi jalan kiri kanan ni tak ada tempat berteduh. Kecuali depan ni ada kampung-kampung.